Satu insiden lubang benam sinkhole dikesan di Jalan SPA lewat malam tadi sehingga menyebabkan satu lorong kanan ditutup bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Kejadian pada jam 11.18 malam itu berlaku di laluan persekutuan FT033, Session 22.0 parkiran kawasan menghala ke Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM dekat Air Keruh Melaka. Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Melaka Insinyur Muhammad Sazali Mokhtar berkata menurut laporan awal kawasan terjejas berkurang kira-kira 10 meter panjang dan 5 meter lebar. Pemeriksaan awal mendapati berlaku kejadian sinkhole ketara pada permukaan jalan dan kemudian penutupan lorong kanan sepanjang kira-kira 300 meter dibuat serta-merta bagi mengelakkan risiko kepada pengguna. Tambahnya, pihak penyelenggara turut melakukan langkah keselamatan awal sebaik saja mendapat maklumat kejadian. Pemasangan papan tanda amaran dan lancongan jalan telah dibuat serta pemantauan berterusan sedang dijalankan untuk menilai tahap kestabilan kawasan terlibat. Pengguna jalan raya dinasihatkan berhati-hati serta mematuhi semua papan tanda keselamatan yang disediakan di lokasi.